Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton. Jadi saya Muhammad Amin bin Rahim. Saya daripada Pengkap 3 dan sekawan Mak Lela akan membuat amali untuk ikatan anduh. Jadi untuk sesi amali kita pada hari ini, saya akan buat 3 ikatan anduh, iaitu untuk kepala, lengan dan dekat tapak kaki. Jadi saya akan jemput sahabat saya untuk kita mulakanlah sesi anduh kita, untuk dia jadi untuk orang yang sakit ataupun orang yang sedang menghadapi kecemasan. Jadi Zaid, silakan. Jadi kita akan mulakan dengan lengan dulu. Jadi yang mana sakit? Jadi untuk belakang ni kita akan buat ikatan buku sila kanan sikit. Tu dia dekat tepi ni, takkan pusing-pusingkan lah. Kita gulung je lebihan ni, nak bagi nampak kemas. Kemaskan. Jadi inilah untuk kita bahagian lengan. Cuba saja. Nampak tak? Ni buku sila dekat depan. Jadi itulah untuk lengan, anduh lengan. Saya akan buka. Jadi seterusnya kita akan balik kepada bahagian kepala pula. Iaitu duduk. Jadi untuk beri kepala ni, saya akan tutup bahagian yang lukanya dekat sini. Kita akan lipat sedikit. Tutup kepala dia. Lebih kita akan alih ke depan, kita buat buku sila juga. Pegang kejap je. Siap ke depan, kita kemaskan, letak dalam yang kita dah selit tu. Baik.
Jadi siap untuk anu kepala kita. Tarik, cuba pusing. Okay. Jadi kita dah siap untuk anu kepala kita. Seterusnya kita akan pergi ke tapak kaki. Duduk di situ. Jadi kita akan balik ke tapak kaki. Jadi saya kena betulkan dia punya kedudukan. Jadi kena duduk ke sini. Duduk sini. Baik, tadi. Jadi kau nampak memang tapak kaki lah. Baik. Jadi kita ambilkan handuk kita. Dekatkan. Jadi kita letaklah dekat tapak kaki mangsa kita ni. Angkat. Baik, letak. Jadi mula kita akan letak, kita akan bahagian yang ni kita letak kat atas. Jadi lepas tu kemaskan. Lepas tu kita ambil yang lebih-lebih ni, kita letak bawah tapak kaki kita punya mangsa lah. Buat bentuk. Jadi kita ambil yang ni, kita tutup. Kita akan tutup kaki. Kita akan tutup kaki ni masa kita. Lepas tu kita akan buat ke sini. Kita akan silangkan dia. Lepas tu yang ni pula kita akan silangkan juga ke sini. Nampak tak? Dia akan bersilang macam tu. Kemaskan sedikit. Macam ni. Letakkan. Kita tarik dia ke depan balik. Sama juga kita akan buat buku sila. Kanan atas kiri. Pusing. Tarik. So kiri atas kanan. Cantik. Yang lebih ni kita akan selitkan lah. Jadi sila bangun. Cuba bangun, tunjuk. Di sini, kat sini. Macam tu. Pusing belakang. Nampak tak? Baik, pusing lagi. Okey, jap. Jadi itulah untuk tapak kaki kita. Jadi terima kasih Zarik. Jadi kita akan berbalik semula. Jadi kat sini saya nak ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah sudi untuk melihat sesi amal kita pada hari ini. Semoga segala ilmu yang saya curahkan bermanfaat kepada para penonton. Jadi dekat sini sajalah saya nak dah habiskan sesi pengajaran kita. Jadi sekian, terima kasih.